saya punya cousin. Dia kat luar main mercun ke. Saya kat dalam. Tadi. Ya, sangat penat. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya di TVPSS SKP Global Studio bersama kita di dalam rancangan Didik Podcast. Okey, pada hari ini kita bersama dengan antara pelajar-pelajar cemerlang SPM pada tahun 2024. Boleh memperkenalkan nama-nama? Anda lah. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadira. Saya merupakan pelajar SPM pada tahun 2024. Saya Limero. Okey. Mereka ni adalah pelajar-pelajar di SMK SKP yang mendapat keputusan SPM yang cemerlang pada tahun lepas. Sebelum kita nak mulakan, kita boleh tanya dulu lah, macam mana perasaan Nadira dan Libero dapat keputusan cemerlang dalam SPM? Saya rasa tak sangka, tapi saya gembira dengan keputusan itu. Saya juga tak sangka dan saya sangat gembira. Keputusan SPM ni pun kira dah dapat lah juga kan. Sebelum kita nak masuk lagi dekat soalan-soalan yang lain, saya nak tanya soalan pembuka dulu. Apakah cita-cita kamu berdua? Saya memang ada satu cita-cita yang saya sudah tercipta dari saya ialah jadi seorang guru. Ya, saya sudah mohon untuk belajar di IPG untuk jadi cikgu sekolah rendah. Macam mana dengan Nadira pula? Bagi saya, cita-cita saya tu soalan cita-cita ni memang agak merusingkan saya sebenarnya. Sangat rumit soalan ni. Saya sekarang ni lebih kepada minat saya waktu ini. Saya lebih kepada management macam tu. So, saya pun menantikan apa cita-cita saya dan apa saya akan jadi pada beberapa tahun akan datang. Ya, belum tahulah. Okey. Lepas SPM, apa yang anda berdua buat dekat rumah untuk mengisi masa-masa lapang ni ke? Kalau bagi saya kat rumah je. Saya tak kerja part time. Kalau untuk Nadira? Saya pun sama je dengan Limero. Saya duduk kat rumah je. Kadang-kadang tu saya adalah tolong-tolong mak saya sikit. Menanam pokok adalah. Macam mana kamu berdua bahagi masa untuk belajar? Okey, bagi saya waktu saya belajar adalah pada waktu malam. Kalau ikut waktu hari bersekolah lah. Kalau hari bersekolah, jadual saya untuk betul-betul belajar pada waktu malam. Nice. So, dalam pukul 9 sampai pukul 10 ataupun pukul 11. Ikut keadaan saya lah. Tapi walaupun masa tu hanya sejam ke 2 jam, tapi saya rasa waktu tu lah waktu yang kita betul boleh fokus lah. Kalau bagi saya, kalau saya belajar selama 3 jam ke 5 jam straight, saya memang tak boleh nak fokus. Sebab tu saya bagikan masa saya macam tu lah. Macam mana dengan Limero? Kalau saya ada masa saya belajar je. Sebab saya juga ada tuition online. So, macam anytime free, terus belajar. Betul-betul. Dan saya juga akan buat analisis yang saya ujian sebelum ini untuk tengok apa subjek yang saya kurang menguasai. Saya akan mementingkan subjek itu. Memang study hard lah. Okey. Soalan yang berikut, apakah yang kamu berdua rasa lepas habis jawab paper exam yang paling akhir? Exam yang saya paling akhir dapat adalah subjek biologi. Ya. Serina bangga di sana.
Sebelum ambil subjek itu, saya kan orang Cina. Saya ada to celebrate Tahun Baru Cina. So saya sangat Busy lah, campur-campur. saya punya cousin, dia kat luar main mercun ke, saya kat dalam. Study. Sangat penat. Okay, Ya. macam mana pula dengan Nadira? Bila habis je exam last SPM tu, saya rasa lega sangat-sangat. Saya rasa macam semua beban saya tu dikeluar daripada saya punya diri saya. So, saya memang lega dan takut juga sebenarnya lepas habis tu, sebab kita nak fikir nak apa tahu keputusan, result. Okay, apa keputusan yang kita dah jawab tu kan. Lagi-lagi pula itu pun last punya paper. So kita memang harap yang kita boleh buat yang terbaik lah. Tapi Alhamdulillah lah, we can do this. Okay. Macam Limero cakap, last subjek dia ialah subjek biologi. Jadi ini soalan special daripada cikgu biologi kita, Cikgu Rizal. Macam mana Limero boleh dapat A dalam biologi ni? Walaupun dia susah, banyak kena hafal, tapi macam mana Limero boleh dapat A? Saya hafal je nota-nota yang cikgu bagi dan sebelum exam saya akan tengok balik semua latihan yang Sir Riza bagi. Cikgu Chia punya buku nota saya pun ada hafal, dan saya punya tuition online saya juga. So, memang banyaklah you menghafal lah, sebab bio pun memang subjeknya banyak menghafal juga. So, Cikgu Rizal sangat bangga sebab you dapat A dekat biologi subjek dia. Okay, soalan berikutnya. Apa yang anda berdua rasa bila dapat result SPM tu cemerlang? Tengok macam wah banyaknya A, apa yang korang berdua rasa? Saya rasa sangat terkejut lah, sebab yang hari yang sebelum saya dapat result saya sangat takut dan saya tak boleh fikir result apa yang dapat pada hari yang esok. Saya tak berani. Tak tahu apa-apa lah. Ya. Macam mana dengan Nadira pula? Boleh ulang balik soalan tadi? Soalan dia macam apa yang feeling yang Nadira rasa bila dapat tahu exam tu dapat macam A dia banyak, dia punya result tu kira bagus, cemerlang. Okay, sebenarnya ia mengikut subjek sebenarnya. Yang saya paling tak sangka ialah matematik lah, saya dapat A. Sebelum ni saya pernah gagal, lulus C macam tu. Dan saya sangat terkejut sebenarnya sebab saya target B+ mungkin untuk matematik. So, jadi bila dapat A tu saya macam terkejut dan gembira jugalah. Itu semua pun atas bantuan rakan-rakan kelas saya yang sangat baik dan daripada Cikgu Fazilah sendiri. Dekat dalam subjek-subjek SPM yang Limero dengan Nadira ambil, apa subjek SPM yang paling korang berdua rasa paling best, paling kalau belajar tu memang best lah, tak mengantuk apa semua? Kalau saya rasa matematik lah, sebab matematik sahaja yang saya yakin saya memang boleh dapat A. Macam mana pula dengan Nadira? Ke memang tak ada subjek yang favourite sangat? Saya punya favourite subjek English dan pendidikan agama Islam. Di mana subjek tu buat saya rasa macam saya memang perlukan dalam kehidupan saya kan. Iman pun tahu kan, bahasa Inggeris memang merupakan bahasa komunikasi di dunia kan. So saya rasa tak perlu untuk rasa bosan, tak perlu untuk rasa mengantuk untuk belajar English. Memang untuk memang semua subjek lah kiranya. Okay, last sebelum belum last lah. Okay, nak bagi sikit kata-kata motivasi untuk calon SPM 2025 pada tahun ni. Boleh tak bagi sikit kata-kata tu? Bagi calon-calon SPM,
2025. Saya harap kamu semua boleh teruskan usaha anda dan jangan putus asa jika kamu dapat result yang kurang baik. Untuk Nadira? Kata-kata saya ni, saya nak cakap selagi ada masa, belajarlah. Selagi ada masa, tolong belajar. Dan kalau penat, janganlah terus berhenti, tapi bangkit untuk masa depan anda. Dan untuk masa-masa sekarang ni, saya memang syorkan kepada calon-calon SPM 2025 untuk terus keep trying. Lepas tu, kalau ada sengketa dengan rakan-rakan ataupun guru-guru ataupun sesiapa sahaja, silalah minta maaf dengan mereka sebab bila lepas kamu dapat result SPM, kamu akan tahu kenapa saya cakap macam ni. So, mintalah doa daripada ibu bapa anda dan buatlah yang terbaik sebab ini untuk masa depan anda, bukan masa depan cikgu anda, bukan masa depan ibu bapa anda. Ini adalah untuk masa depan anda. Okey. Sebab tadi saya ada dengar Nadira ada cakap walaupun penat kena keep trying and trying. Apa yang Limero dan Nadira buat kalau ada rasa penat, rasa macam dah give up untuk belajar? Apa yang Nadira dengan Limero buat? Okay. Bagi saya, kalau saya burnout, saya memang akan cari makanan favourite saya dan saya akan suruh mak saya masak, ataupun saya akan dengar muzik ataupun tengok drama-drama yang saya memang nak tengok. So, tapi janganlah lama sangat tengok tu. Kan leka pula. Sampai dah kurang penat. Sampai dah kurang, terus sambung. Betul. Kalau saya ngantuk, saya akan makan dark chocolate yang 100%. Tu sangat pahit. Dan kamu akan hilang ngantuk tu. Serius? Betul. Ya, mak saya beli 2 kotak. Wah. Ya. Boleh link Shopee. khas untuk Limero study. Kata banyak baca buku, banyak hafal ni, banyak tengok YouTube, tutor, study something. Ada tak study tips-tips lain macam yang boleh Nadira dengan Limero kongsikan? Saya rasa yang sangat penting tu kena jaga kesihatan. Kalau kamu tak sihat, kamu memang tak boleh fokus dalam pelajaran kamu. Bagi saya, tips yang paling penting lah masa lah. Contoh kalau kamu tak larat ataupun memang tak boleh go untuk belajar straight 1 jam, korang boleh buat Pomodoro style punya study, which is korang boleh 20 minit study and then 10 minit rehat and then 20 minit study balik. Korang boleh buat itu dalam 2 set atau 3 set. Saya rasa itu taklah membebankan sangat pun sebenarnya. Dalam banyak-banyak subjek, subjek apa bagi korang paling susah untuk skor? Paling susah untuk skor. Kalau bagi saya sememangnya untuk skor Admat dan Bio lah sebenarnya. Sebab saya tahu saya punya mat pun kadang-kadang memang tak baik kan. So, saya rasa kalau korang yang minat mat, minat Admat, minat something yang challenging dan korang ni orang yang sangat suka berfikir, ingin tahu lebih banyak, korang boleh ambillah subjek yang saya cakap tu, Admat, Bio dan lain-lain. Kalau bagi saya, subjek yang paling susah adalah subjek Admat juga. Dia macam pelik tapi dia seronok. Pelik tapi seronok. Sangat Betul. unik Limero punya jawapan. Okey lah, kita dah tahu macam mana tips-tips dia, jaga kesihatan, jangan study punya, dia punya pace study tu, 20 minit.
kita juga dah tahu apa feelings diorang bila dapat tahu habis final exam, dapat tahu diorang punya markah SPM. Last, sebelum kita nak habiskan kita punya rancangan, tak lama lagi akan adanya sambutan Hari Guru di sekolah kita. Ada tak ucapan daripada kamu berdua untuk cikgu-cikgu kita? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga SMK Seri Kota Paloh. Dan semoga semua guru-guru, cikgu-cikgu perempuan cantik dan semua cikgu-cikgu lelaki kacak. Itu saja. Selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu di SMK Seri Kota Paloh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah mengajar kami semua. Terima kasih kerana sudah membimbing kami semua. Terima kasih untuk segala-galanya. Tanpa kamu, siapalah kami. Terima kasih kerana sudi mengorbankan masa cuti untuk membuat kelas tambahan untuk kami dan kami sangat-sangat menghargainya. Kami tidak akan lupa cikgu. Terima kasih. Okey, itu ucapan daripada Limero dan juga Nadira, sangat menyentuh hati. So apa pandangan kamu? Ni serius cikgu? Lu jangan risau jangan dalam Perasaan kamu? Saya rasa sangat bangga lah boleh membangunkan sekolah. Ya, saya pun sama. Saya pun bangga sebab batch kita tahun ni, tahun 2024 melakukan kerja yang sangat baik, sangat bagus. Dan mereka pun buat ni untuk diri mereka. So saya rasa ini merupakan pencapaian sekolah yang sangat perlu dicontohi oleh pelajar-pelajar SPM untuk tahun akan datang. Untuk menjadi lebih baik daripada kami dan meningkatkan GPS sekolah dengan lebih baik. siapa yang sampai Mungkin ibu bapa kamu. Ya, mesti ada ibu saya, ibu bapa saya, guru-guru dan rakan-rakan saya jugalah. Ya, saya pun macam tu jugalah sebab dekat sekolah kita kan lebih rapat dengan rakan-rakan. So saya rasa bonding antara rakan-rakan tu sangat penting untuk kita sama-sama untuk mencapai kejayaan. Saya rasa saya rasa bonding tu dicipta apabila ada kerja berkumpulan. Misalnya sebelum ni kita waktu masuk form 4 tu kita pun rakan sekelas kita kan rakan sekelas kita yang baru. So saya rasa dengan adanya kerja berkumpulan, murid-murid dapat lebih mengeratkan silaturahim antara rakan-rakan mereka dan mereka tidak akan rasa canggung lah untuk berbuat apa saja dengan mereka dan dengan adanya bonding yang begitu, saya rasa lebih mudah untuk rakan-rakan tu untuk bertanya dengan rakan-rakan mereka yang lebih bijak ataupun lebih pandai untuk diri mereka. Untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Ya, saya setuju dengan dengan Nadira. Ya. Okey, ini tips daripada saya untuk mendapatkan fokus dan ketenangan hati lah. Sebagai kita umat Islam, kita disajikan dengan banyak doa-doa, banyak amalan-amalan sunat yang kita boleh lakukan untuk kita mendapat ketenangan, fokus dan kekuatan dalam diri kita untuk harungi semua cabaran. So, saya memang amalkan doa lah. Apa-apa nak belajar, kena baca doa. Doa yang kita selalu baca waktu dalam kelas. Itu je sebenarnya. Bagi saya suka belajar pada waktu pagi. Macam pukul 4 ke
Saya akan bangun pagi untuk belajar. Sebab waktu tu sangat sunyi dan tiada sesiapa pun akan macam ganggu kamu. Okay, nampaknya masa kita pun dah sampai, dah kesentukan masa. Sampai sini saja. Untuk korang nak saksikan lagi video-video Didik Podcast bersama saya dan rakan-rakan saya, boleh saksikan di channel TV PSS SKP Global Studio dan saksikan lagi lah video-video kami yang lain. Okay, bye.